Bank PAS. Inilah yang dituduh oleh Claire daripada England. Kononnya PAS dapat 90 juta. Saya tak tahu betul atau tidak. Memang tak mendapati bahawa berlakunya kemasukan 90 juta yang dikatakan daripada YNDB ke dalam akaun PAS. Komisi SPRM mengesahkan dana RM90 juta disyaki daripada One Malaysia Development Berhad One MDB tidak pernah dimasukkan ke dalam akaun rasmi Bank PAS. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul berkata, siasatan pihaknya sejak 6 Februari lalu sehingga kini tidak menemui sebarang transaksi yang membuktikan dakwaan itu. SPRM setakat ini ada memang tak mendapati bahawa berlakunya kemasukan 90 juta yang dikatakan daripada YNDB ke dalam akaun PAS. Memang tak mendapati bahawa berlakunya kemasukan 90 juta yang dikatakan daripada YNDB ke dalam akaun PAS.